pada pendapat saya memang ada kelebihan lah. Setakat ni kalau kami travel mengikut cadangan waktu PLUS tu, kami tak pernah lah berada dalam kesesakan yang sangat teruk sampai berjam-jam. Selalunya ambil masa paling pun 5 jam untuk sampai ke Penang. Kita tak akan lalui kesesakan yang teruk juga di R&R. Contoh macam nak pakai toilet, kalau sesak teruk memang tak dapat masuklah toilet. Jadi saya rasa memang bermanfaatlah kalau kita ikut cadangan waktu. Jadi saya cuba follow dan cuba ikutilah kempen jadual perjalanan yang dicadangkan oleh PLUS tersebut. Jadi saya boleh rancang perjalanan itu dengan selamat dan kita nak memandu daripada poin A ke poin B dengan keadaan yang selamat dan selesa. Sangat-sangat bagus dan sangat berguna bagi saya.